Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke podcast Bintang Kecil Impian Besar. Saya Amira, hos anda pada hari ini. Pada hari ini kita bersama rakan kita Fawaz Mufid bin Muhammad Sazali. Fawaz, boleh kamu memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawaz Mufid bin Muhammad Sazali. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Cirenjaya, Maran. Rumah saya di Perumahan Makmuta Caujaya, Maran, Bahang. Saya merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Ibu dan bapa saya adalah seorang cikgu. Fawaz, apakah rahsia kecemerlangan kamu? Rahsia kecemerlangan saya ialah saya mengulang kaji pelajaran dan belajar di mana-mana tempat. Saya kadang-kadang pergi ke perpustakaan awam daerah Maran untuk mengulang kaji pelajaran, menyiapkan kerja rumah dan mencari bahan baharu untuk saya boleh belajar. Di rumah pula saya mengulang kaji juga. Ibu dan bapa saya mengajar saya. Bapa saya mengajar dari segi matematik, ibu saya mengajar dari segi agama. Rahsia kecemerlangan saya ni mungkin setiap orang berbeza. Tapi itulah rahsia kecemerlangan saya. Apa cabaran yang Fawaz hadapi dan bagaimana pula Fawaz mengatasi cabaran itu? Cabaran yang saya hadapi ni banyak. Kadang-kadang kita jadi malas untuk belajar. Saya cuba untuk menceburi bidang baharu atau belajar menggunakan cara baharu. Saya belajar dan apabila saya rasa itu sesuai, saya mula belajar menggunakan cara itu. Cabaran yang lain pula ialah saya banyak menyertai aktiviti kokurikulum. Apabila saya menyertai aktiviti sedemikian, saya perlu membuat jadual atau saya perlu membahagikan masa dengan betul. Seperti 1 jam saya mengulang kaji pelajaran, 2 jam saya berlatih untuk pertandingan yang lain-lain. Aktiviti kokurikulum yang saya sertai adalah pidato, tarian, tahi cilik, bola tampak dan lain-lain. Siapakah yang menjadi inspirasi Fawaz dan yang memberi motivasi kepada kamu? Inspirasi dan motivasi saya ni tak perlu ditanya lagi. Semestinya saya akan menjawab ibu bapa saya, guru-guru dan rakan-rakan saya. Ibu bapa saya memberi motivasi dan memberi kata-kata semangat kepada saya untuk belajar dan mereka tidak pernah marah untuk apa yang saya ceburi. Saya suka tarian, mereka bagi saya masuk tarian. Saya suka pidato, mereka bagi saya masuk pidato. Tiada bantahan. Guru-guru pula memberi banyak peluang kepada saya untuk menceburi minat baharu. Seperti pidato, saya tak tahu pernah ada pidato, tetapi guru mencuba masuk saya dan akhirnya saya mendapat johan daerah. Itu. Fawaz ada pesanan ke untuk rakan-rakan di luar sana? Pesanan saya amat mudah dan ringkas. Janganlah malas untuk belajar kerana kita ni manusia biasa. Bukan orang yang mampu, bukan orang yang berpengetahuan tinggi. Kita janganlah malas, kita perlulah rajin dan sentiasa berjasa kepada negara, agama, bangsa. Kawan-kawan di luar sana juga perlu membanggakan ibu bapa. Seperti mendapatkan keputusan straight A dalam peperiksaan, apabila kita membanggakan ibu bapa kita, bukan ibu bapa sahaja berasa bersyukur, kita juga rasa gembira melihat mereka gembira. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan malas belajar, rajin belajar kerana cita-cita itu kita boleh kejar. Tapi kalau kita malas, cita-cita itu akan pergi meninggalkan diri kita. Terima kasih kepada Fawaz Mufid bin Muhammad Sazali. Sama-sama. Dan di sini saja berakhirnya rancangan Bintang Kecil Impian Besar. Sekian, terima kasih. Bye.